Jangan bagi orang pusing cerita. Apa yang berlaku di Negeri Sembilan sekarang bukan perubahan politik. Ini cubaan rampas mandat rakyat secara jalan pintas. MB masih jalankan tugas sebab tuanku dah bagi arahan. Tunggu kejelasan muktamad. Itu maksudnya proses masih berjalan. Tapi dalam masa yang sama, ada pihak dah sibuk kira angka. Sibuk umum konon cukup majoriti. Soalan aku mudah je. Siapa bagi kuasa untuk announce dulu sebelum proses habis? Kalau betul ada majoriti, buktikan ikut cara yang betul. Pergi dewan, ikut proses. Hormat tuanku. Bukan buat sidang media macam dah menang pilihan raya baru. Ini bukan game angka. Ini negeri beradat. Kalau lompat tertib, itu bukan strategi. Itu biadab politik. Jom kita cakap straight. Pilihan raya 2023. Rakyat mengundi dalam konteks PHBN, bermakna Kerajaan Perpaduan. Bukan PHBN-PN. Jangan cuba rewrite sejarah. Bila kerusi yang rakyat bagi digunakan untuk buka pintu pada pihak yang tak ada mandat, itu bukan realignment. Itu pengkhianatan terang-terangan. Lagi pedih, pengundi PN sendiri tak undi untuk bagi PM masuk kerajaan. Jadi sekarang, kerusi itu nak digunakan untuk apa sebenarnya? Dan PN, jangan akting macam hero. Realiti dia, 5 kerusi. 5, bukan 5 boleh. Bukan 25, 5. Tiba-tiba nak jadi kerajaan atas krisis orang lain. Jangan spin jadi penyatuan. Ini bukan penyatuan. Ini opportunis. PN sekarang kena jawab dengan jujur. Jangan main dua muka macam ni. Cakap tak ada deal dengan PN, tapi kira majoriti dengan PN. Itu apa? Matematik baru ke? Atau politik belakang tabir? Kalau betul ini isu MB, selesaikan ikut proses. Tapi kalau ini jalan untuk serahkan negeri kepada PN, cakap terus terang. Ini pengkhianatan kepada pengundi sendiri. Dan jangan guna nama adat untuk cover benda ni. Negeri beradat bukan shield untuk politik kotor. Kalau betul hormat tuanku, janganlah mendahului proses tuanku. Kalau tak, jangan sebut langsung soal hormat. Kita dah pernah kena Sheraton. Mandat rakyat ditukar tanpa rakyat. Sekarang benda sama nak ulang. Besi negeri. So aku nak cakap jelas. Negeri Sembilan bukan tangga kuasa sesiapa. Bukan tempat eksperimen politik. Ini negeri beradat. Kalau tak boleh hormat mandat, jangan cakap soal prinsip. Kalau tak boleh hormat tuanku, jangan cakap soal adat. Hormat mandat, hormat tuanku. Atau rakyat akan ingat siapa yang khianat.